Selepas video saya yang lepas berkenaan dengan penama, ada penonton yang memberi pandangan yang saya ingin ulas sedikit di sini. Beliau cadangkan buat penamaan tapi pembahagian ikut pembahagian faraid. Saya bagi contoh mudah di sini. Katalah seorang lelaki dengan isteri dan 2 anak lelaki dan seorang anak perempuan. Ikut faraid, pembahagian ada seperti dalam carta ini. Jadi masa buat penamaan, ikut je pembahagian ikut peratusan ini. Nampak mudah kan? Tapi pembahagian ni bukan dibuat sekarang. Mungkin ia akan hanya dilaksanakan 20 tahun kemudian. Apa jadi kalau anak lelaki dia meninggal dahulu? Apa jadi kalau anak lelaki yang meninggal ni ada anak? Kalau ikut faraid, pembahagiannya adalah seperti berikut. Kalau ikut penama, cucu lelaki tersebut tak akan terima pembahagian harta walaupun dia berhak. Dengan buat penamaan, wang simpanan lebih mudah dan cepat dapat diakses oleh waris. Tapi adakah ia pasti sampai kepada semua waris yang berhak bila sampai masanya nanti? Fikir-fikirkanlah. Sediakan wasiat dan masukkan klausa tugas penama dalam pembahagian harta. Jaga masa depan keluarga anda. Buatlah penamaan dan wasiat di pewarisan. Sila layari pewarisan.my. Jika ingin ketahui lebih lanjut, tekan link di bawah.